yang korang nak terima. Korang akan backup sebackup-backupnya. So perangai-perangai macam ni yang aku memang serius aku cakap aku menyampah. Sebab aku tengah-tengah. Apa yang kerajaan buat bagus kita sokong. Kalau tak bagus memang kita wajib suarakan. Bukannya kita ni jadi rakyat, kita memang kena sokong buta-buta straight je. Kau jangan jadi pro individu. Sebab apa-apa jadi dekat negara kita ni, kau ingat siapa yang nak tanggung? Kita ni tahu rakyat. Kita ni yang dekat sini ni yang menanggung segala apa pun yang orang-orang berkuasa buat. Tu bapak aku dia cakap kat aku lah. Kita memang tak boleh nak cakap dengan orang-orang yang pentaksub ni, bapak aku cakap. Sebab orang pentaksub manusia ni dia kata kalau kita letak Nabi dengan orang yang dia taksub, dia tetap pilih orang yang dia taksub ni. Sebab apa? Sebab Nabi tak bagi duit. Nabi bagi agama je. Dia